Okay, hari ni aku nak bawa korang ke Candat Sotong di Terengganu. Ya, macam biasalah kalau bawa kakak-kakak ni, dah singgah beli makanan dulu lah. Okay, ni buat kita. Okay, hari ni kita nak Candat Sotong. Ha? Kata-kata. Okay. Okay, sampai perjalanan kita dengar dulu talimat daripada tekong kita. Dan dalam anggaran sampai ke destinasi kita dalam 2 jam. Apa kaki mabuk tu naik kapal, aku rasa korang kena set up awal lah. Di sini juga korang boleh dapat lihat matahari terbenam. 7 lebih lah. Okay, sekarang waktu tu kita set up. Kita joran mancing. Ya. Yeah. Bila dah sampai dekat lokasi, di sinilah kita bermulanya menangkap sotong sebanyak yang kita boleh. Dan di sinilah kegembiraan seorang pemancing sotong. Yalah, dah selamat dah. Okay, makan malam. Okay, makan. Tom yum lah. Telur sotong. Okay, ni lauk kita pukul berapa jam? Pukul 12 malam. Sotong. Ah, dapat. Wah, nampak besar. Jai bang, juara betul. Oh, mandi. Oh, macik. Sotong pun tak dapat. Kita main polo lah. Main polo lagi senang dapat. Dapat ikan. Seorang penantan. Dia jadi toki. Toki sotong. Kita mancing ikan lah. Oh, ni dah dapat. Apa ni? Teka. Time inilah kita boleh pulang dengan selamat, dengan kegembiraan menangkap sotong di malam hari. Dan waktunya untuk pulang dalam 2 jam begitu. Bila dah sampai JT, time inilah kita berbagi rezeki. Walaupun aku dapat 4 saja sotong, dan inilah rezeki bersama untuk 9 orang kita bahagikan. Dalam seorang dapat 5 kilo begitu.